Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nurin Nabila Yusrina binti Muhammad Sufian. Nombor kad matrik SX250350 HPIHS01. Pada hari ini saya akan menceritakan sedikit refleksi hasil dapatan sepanjang saya mengikuti kursus reka bentuk multimedia dan interaksi manusia komputer. Sepanjang saya mengikuti kursus ini, terdapat pelbagai input-input baharu yang saya perolehi. Contohnya, saya lebih memahami tentang bagaimana untuk menggunakan prinsip multimedia dengan cara yang lebih berkesan. Contohnya, saya lebih mengetahui penggunaan warna, grafik dan juga tulisan yang sesuai untuk digunakan untuk menghasilkan sesuatu tugasan. Contohnya, tulisan sans serif ni tidak sesuai digunakan untuk menghasilkan slide. Kenapa? Disebabkan tulisan sans serif ni boleh membuatkan penonton jadi tidak fokus dengan apa yang kita hendak sampaikan. Tulisan sans serif ni tulisannya bereko, sebab tu boleh buatkan penonton susah untuk faham apa yang kita cuba sampaikan. Selain itu, penggunaan warna yang kurang sesuai juga boleh menjadikan penonton tidak tahu untuk bahagian mana yang perlu difokuskan apabila sesuatu imej tu dipaparkan. Selain itu, saya juga belajar tentang teori-teori pembelajaran, iaitu yang pertama teori behavior, teori konstruktif dan juga teori kognitif, di mana ketiga-tiga teori ini menggunakan pendekatan yang berbeza untuk memberi kefahaman kepada murid-murid. Selain itu, saya juga mempelajari tentang cara bagaimana untuk menghasilkan storyboard dan juga flowchart menggunakan garis panduan yang diberikan untuk menghasilkan tugasan aplikasi Finejawi. Antara cabaran utama semasa saya mengikuti kursus ini ialah ketika dalam proses untuk menyiapkan storyboard dan juga flowchart, di mana saya dan ahli-ahli kumpulan yang lain perlu mengkaji dengan lebih mendalam tentang cara untuk menghasilkan flowchart yang baik dan juga storyboard yang baik. Hal ini kerana proses untuk menghasilkan storyboard itu memerlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memastikan setiap aktiviti dan juga latihan pada halaman storyboard tu mempunyai hubung kait dengan halaman-halaman storyboard yang berikutnya. Oleh itu, kami satu kumpulan perlu merujuk kepada doktor dengan lebih keraplah untuk memastikan storyboard yang kami buat ni tidak silap dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Secara keseluruhannya, kursus reka bentuk multimedia dan interaksi manusia komputer ini memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada saya, di mana setiap input-input yang diperolehi melalui kursus ini memberikan pengetahuan baharu berkenaan dengan penggunaan teknologi digital dan juga macam mana cara untuk mengaplikasikan setiap pengetahuan itu dalam kehidupan seharian kita. Setiap cabaran yang saya hadapi semasa mengikuti kursus ini juga boleh dijadikan peluang untuk saya memperbaiki diri saya pada masa yang akan datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dayana kerana memberikan tunjuk ajar yang sangat baik sepanjang saya mengikuti kursus reka bentuk multimedia dan interaksi antara komputer ini. Sekian sahaja daripada saya, terima kasih.